Tuan-tuan, 1000 dinar ni besar. Kalau kita tukarkan kepada nilai emas hari ni, dinar ni dia emas. Tukar nilai emas hari ni, 1 dinar bersamaan lebih kurang 4.25 gram emas tulen. Maknanya harga kita ambil kira-kira RM500 lah 1 gram. Jadi 1 dinar kurang lebih nilainya RM2,125. Maka 1000 dinar itu, kalau kita nak kira sekarang, mencecah 2.1 juta. Menulis satu maulid. Kata Imam Al-Mu'arrikh Syamsuddin ataupun Sibtu Ibnul Jauzi dalam kitab Mi'atuz Zaman, annahu adda fi 5,000 ra'si ghanamin shiwa wa 10,000 dajjajah wa 100,000 zubdiyah wa 30,000 sahni halwa. Luar biasa. Ketika majlis maulid itu dia buat, dia menyediakan hidangan 5,000 ekor kambing panggang. Dia sediakan 10,000 ekor ayam, 100,000 mangkuk hidangan dan 30,000 pinggan manisan. Wa kana yahdur indahu fil maulid a'yan ulama wasufiyah fayahlafu alaihim wa yutlaqu lahul buhur. Dalam majlis itu diundang tokoh-tokoh ulama termasuk para ahli sufi, dan baginda menghadiahkan pakaian kepada mereka dan membakar gaharu-gaharu untuk mereka. Wa kana yusrafu 'alal maulid 300,000 dinar. Dan Sultan Muzaffar Kaukabri membelanjakan 300,000 dinar untuk sambutan maulid saya. Tuan-tuan, 300,000 dinar ni kurang lebih sekarang 637 juta lah, kurang lebih. Menyamai bajet setahun JAKIM. Bayangkan. Dulu JAKIM, lama lah, tahun 2022, JAKIM belanjawan tahunannya 964 juta setahun. Cuma untuk belanjawan 2025, dia dapat peruntukan 2 bilion untuk setahun. Kita peringkat negeri pun, kalau sambut maulid peringkat negeri, berarak, minum, makan, tuanku berangkat apa semua, berapa belanja? 100 hingga 300,000 je. Masjid ni tuan tanya Datuk lah berapa belanja. Bukan sikit belanja untuk maulid ni. Tapi tak boleh lawan lah Sultan Muzaffar Kaukabri. 300,000 dinar. Dia habis jutaan. Tapi Malik Al-Muzaffar bin Abu Sa'id Kaukabri Zainuddin Buktaki ni, dia memang seorang dermawan.